Okay geng, Assalamualaikum. Alright, so hari ni kita tak ada apa-apa, tak ada masalah apa, cuma kita nak tunjuk tayar ni kempis. Okay, kempis, masih kempis je. So kita dah detect yang dia bocor lah. Okay, nampak Okay, selang 3 hari je bocor, 3 hari je bocor lah, 3 hari je pancit. Okay, so kat situ lah dia punya masalah dia. Okay, right. So kita nak buat apa hari ni? Kita nak tampal tayar. Ni pun dah lama dah tak buat kerja tampal tayar ni. Letaknya bukannya setiap bulan bocor tayar kan. Ni pun tak pernah guna lagi. Beli bertahun tak pernah guna. Elok lagi tidak ni, lembut tidak kan. So kalau kau nak beli, belilah yang ni je, besi jangan beli yang plastik, bahaya. Nah, selalunya bocor, pecah kat sini, tercocok tapak tangan kau tembus sampai atas. Oh jangan, bahaya. Okay, alright. Okay, so yang ni dah ada pembuka je lah untuk tukar mata ni. Okay, mata ni boleh tukar. Okay, ni kita akan besarkan sikit lubang yang ada tu. Kita akan besar, kita akan gerudi dia sikit. Lepas kita akan pakai yang ni lah. Okay, mata yang ni untuk selitkan cacing ni. Okay, alright, jom. Alright, so jom kita mulakan sesi menggerudi. Okay. Nampak macam ada benda kat dalam ni. Macam ada benda yang tercucuk kat dalam ni. Ada tu. Okay. Nampaknya kita kena congkel dulu. Kita kena congkel dulu, keluarkan dulu, lepas kita akan cucuk. Okay, alright. So ni kita dah korek paku ni, dah tenggelam sampai dalam. Okay, alright. Okay, lepas kita cabut paku ni, kita akan guna gerudi dulu lah. Okay, alright. Kita cabut dulu paku ni. Pusing ikut jam nak gerudi dia pusing ikut jam. Ya Allah, tayar datang ni mana ke? Okay, alright. Kita akan masukkan cacing ni. Ni cacing kita akan masukkan dekat celah tu, kat tengah tu, biar dia akan tercacak macam ni lah. Okay, right, jom. Okay, right, so macam ni Okay, so nanti kita akan letak, kalau nak tak gam pun boleh lah, tak gam sikit Okay, right, jom. Gam je ni kita akan cabut dan kita akan masukkan ini. Okay, right. So kita dah tampal dah tampal, so tak ada bocor apa-apa. Okay, gam pun kita dah letak. So abang memang takkan potong, abang suka macam ni sebab biar dia leper nanti, dia akan cover lebih besar lah kawasan ni. Okay, so dapatlah tampal banyak, lebar sikit ruang dia kan. Okay, so harap bermanfaat lah. Okay, so macam tu je. Tayar motor lembut sikit, tayar kereta nanah. Sampai bengkok lah. Okay, cacing ni pun dah agak lama. Okay, cacing ni pun dah agak lama, dia agak keras sikit dan sampai bengkok ni. Nasib baik benda tools ni dia bagi, memang ada dua benda ni, dua mata gerudi ni. So yang bengkok ni boleh kita repair balik nanti. Okay, right. Assalamualaikum. Right.